Korang tahu tak, dah banyak-banyak bazar Ramadan. Bazar Ramadan kat Bukit Bintang ni yang paling sikit tapi paling banyak barang lah. Bukanlah banyak barang, mana semua barang ada. Yang ni kedai kepak ayam madu Sabah. Tapi ada nasi ayam, dia ada ayam seekor, separuh ekor, ada ayam kuarter, ada kuih muih, lagi ada mie goreng, bihun goreng, sate-sate pun ada. Ini ada untuk ayam madu, kepak ayam madu, ada pedal ayam madu, ada sosis, ya, kepak tengok. Okey, semua ada. Lepas sini ada pula dapur kayu. Tak buka lagi. Saya datang awal. Lepas tu ni ada nasi kukus ayam dara. Sini pun ada roti john. Roti john padu Bukit Bintang. Dah tengok macam-macam roti john ada. Okey, tapi memang sedap lah. Ya, yang sini pula kedai ni dia jual western tau. Macam-macam western ada lah. Yang kedai ni dia jual apa nama ayam gunting. Ada sosis best, angkebok. Yang ni dia jual mangga. Tak, dia jual air mangga sebenarnya. Dan juga laksa. Adalah kuih-kuih sikit. Bukan sikit, banyak tau. Satu kedai 5-6 jenis makanan. Yang kata Bukit Bintang gerai sikit, makanan sikit. Banyak Okey. Yang mana tengok-tengok tu yang 1.2K mata memandang tu, tap light dulu. Sementara saya cerita lagi. Okey, yang ni ada jual air. Air kita ada banyak. Macam-macam jenis air. Air kepala, air watermelon ni. Ni semua ada. Ni semua air best-best kat sini ni. Sini ada air, ada jual tepung liter. Okey. Sini ada ikan bakar. Lagi buka ikan bakar. Ayam penyet. Ayam penyet pun best. Yang ni dia jual apa kedai ni? Tak ingat dah. Basikal atau nasi kerabu. Nampak. Ada Kelantan dishes pun ada sini. Kebab dengan shawarma ada. Okey, kambing bakar ada. Ni air special dia kat sini best tau. Sini ada air tepu, air soya, roti john, ada satu lagi sini. Kuih muih. Lepas tu sini ada coklat banjir. Coklat lele dia sedap. Okey. Lepas tu sini ada air lychee istimewa. Air lychee dia best gila. Serius. Menu-menu dia macam-macam lah ni. Ada nasi ayam butter, nasi ayam black pepper, apa semua. Ada semualah. Okey, semua tap light semua. 1.4K mata memandang. Share lagi. Biar sampai 2K je. Ada promotion hari ni kat Bukit Bintang. Alright. Love you.